Fa inna asrar rabbuka sariyatun fi kulli khalaiq. Asrar. Kataan Imam Abdullah bin Al-Haddad tentang asrar. Alaika bi husni zan. Wajib atas kamu untuk selalu bersangka baik, wahai fata, wahai pemuda. Fa inna asrar rabbuka, kerana rahsia-rahsia Tuhanmu, sariyatun fi kulli khalaiq. Sariyatun ni kerana rahsia-rahsia Tuhanmu menebar ataupun menyebar, tersebar pada seluruh makhluknya. Jadi dekat makhluk-makhluk Allah ni ada rahsia Tuhan. Sebab tu kita kena sangka baik dengan seluruh. Dia punya pusat rawatan nama dia Asrar. Walid sebut pasal Asrar ni. Lepas tu ada satu orang alim nama dia Asrar. Dia ni belajar dekat Manchester United Engineering. Lepas tu masa dekat Manchester United ni, Ustaz Asrar ni, dia ni pergi belajar dekat surau dengan ada masyayikh Quran tu. Ustaz tu ajar Quran. Jadi masa dia dah habis dah belajar, masa tu dia talaki Quran. Jadi dia terus berminat, sebab guru tu tadi dia terus berminat nak belajar agama. Dia balik Malaysia, dia cakap dengan mak dia nak pergi belajar dekat Yaman ke Fatani kan. Mak dia tak kasih. Mak dia kata belajar dekat-dekat je lah. Lepas tu dia belajar dekat Pasir Tumbuh. Sekarang ni dia dah mengajar kat Pasir Tumbuh. Dia mengajar kat sana dah 20 tahun. Ustaz Asrar. Dia tak pernah tidur malam. Dia tidur atas meja sambil duduk saja. Badan dia kurus je. Alim sungguh. Ustaz Asrar ni dia alim dalam ilmu fiqh, ilmu faraid. Ustaz Asrar. Hebat nama Ustaz Asrar. Banyaklah nama Asrar ni, banyak. Doakan kami di Asrar. Kami itulah yang kena doakan kita. Semoga Asrar berjaya, bermanfaat, jadi tempat penyebaran ilmu, penyebaran dakwah, jadi tempat orang-orang yang ikhlas, yang jujur, pada nak membantu masyarakat. Ada buat kelas mengaji Iqra' Quran juga Ustaz. Alhamdulillah. Bagus. Asrar ni penaung dia Ustaz Firdaus. Ustaz Firdaus ni dia sahabat saya lah. Dia ni khirish keluaran daripada Uniza. Sebelum